di bulan Ramadan. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Rosmina Raisya binti Rosli. Nama saya Nur Aliana Safina binti Fizal. Nama saya Dalil Zara binti Syaful Zakwan. Kami dari kelas 4 Kuning. Dari jauh lagi mesti korang tertanya-tanya kan? Apa sebenarnya sebab-sebab membatalkan puasa? Tahu tak? Korang tahu? Jom kita kira sampai 3. 1, 2, 3. Lapar nak makan lah. Awak makan ni? Awak makan ini sengaja? Mana ada? Tak tahu. Okay. Weh, saya nak batal puasa. Weh, korang saya tiba-tiba muntah. Yelah tu. Awak tadi pergi kat sini kan? Awak pun awak jeluk jari awak dalam mulut. Awak nak batal puasa. Oh, dosa tau. Jen, saya contenglah tangan saya supaya jadi macam haid. Ni tengok ni tangan saya. Saya dah haid dah. Tipu lah tu. Tu masih conteng kan? Pergi basuh. Tengok. Tu kan hilang. Mesti awak tipu kan? Mesti awak tipu kan? Tengok dah hilang. Weh tengok ni. Seluar aku. Ada warna merah lah. Aku datang haid. Itulah tipu lagi. Dalili. Sini. Apa jadi? Tengok ni Sakina tadi dia tipu. Dia main-main. Dia pakai pen. Dia datang haid. Last night dia haid betul-betul. Pada muka. Puasa bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, tapi puasa melatih kita jadi lebih sabar. Jadi kawan-kawan, jom kita jaga puasa kita dengan sebaiknya. Jadi sampai sini sahaja lakonan kami. Sekian, terima kasih.